Syabu bernilai RM7.1 juta berjaya dirampas polis dalam serbuan di gudang penyimpanan kereta di Gombak, Selangor 14 Mei lalu. Seorang lelaki tempatan dipercayai berperanan sebagai penghantar dadah berusia 25 tahun turut ditahan. Menurut Ketua Polis Daerah Gombak, SCP Nur Arifin Muhammad Nasir, dalam serbuan kira-kira jam 9.30 malam, 212 bungkus plastik mengandungi syabu ditemukan dalam sebuah kereta. Dadah dirampas dipercayai diperoleh dari negara jiran bagi pasaran Lembah Kelang. Suspek seorang penjual kereta terpakai tidak mempunyai rekod jenayah dan negatif dadah direman 12 hari. Dalam serbuan berasingan, 2 individu lagi ditahan di Desa Jaya bersama ganja lebih 2,000 gram. Dan kita buat tangkapan ke atas kedua-dua di dalam kenderaan tersebut dan kita bawa balik. Satu adalah pemandunya iaitu warga asing berumur lebih kurang 35 tahun, manakala rakan dia adalah satu warga tempatan wanita berumur 47 tahun, dipercayai pasangan kekasih. Suspek lelaki adalah penuntut institusi pengajian tinggi swasta, manakala suspek wanita bekerja sebagai eksekutif insurans.